Baca betul-betul dokumen itu. Tanya soalan yang cerdik, saya boleh jawab. Tapi kita nak ulang benda ni sampai bila? Adakah sebenarnya kita sedang menyerahkan kunci kedaulatan digital pada negara lain dan menjadikan Malaysia hanya sekadar makmal uji kaji algoritma syarikat Silicon Valley? Terima kasih, Menteri. Pasir Mas, saya minta Pasir Mas baca baik-baik. Ya, baca baik-baik artikel-artikel yang berkaitan itu. Persetujuan itu lain, konsult itu lain. Ini perkataan yang sangat basic. Saya tak faham kenapa di sebelah sana tu tak boleh faham bahasa yang mudah-mudah ni. Asyik nak bawa perkataan-perkataan, read the document carefully. Fahamlah, kita ini sekarang memerintah Malaysia. Kita faham aspek kedaulatan. Kabinet itu bawa bersama perbincangan berkali-kali. Kita lihat semua aspek. Soalan yang saya bangkitkan hari ini, yang saya jawab berkaitan dengan AI safe. Jawapan saya berkaitan dengan perbincangan yang diadakan dengan semua menteri-menteri digital di serantau. Jawapan saya, ya, ada perbincangan. Tapi soalan yang dilontarkan itu seolah-olah tidak ada perbincangan. Sekarang ada kekangan dan sebagainya. What are you talking about? Tak faham langsung ke? Kita sebagai menteri-menteri digital, every year kita ada ADG Min. Kita jumpa peringkat ASEAN, kita bincanglah di situ. Apa kebaikan untuk kita sebagai rantau dan sebagainya. Saya rasa sudah cukup lah. Saya setuju dengan Tambun. Politik itu ada had dia. Kita nak buat baik untuk negara kita ini. Baca betul-betul dokumen itu. Tanya soalan yang cerdik, saya boleh jawab. Tapi kita nak ulang benda ni sampai bila? Saya minta maaf yang berhormat, tapi saya rasa ada had dia. Let us build this country together. Kita sedang berkenaan dengan kedaulatan. Tapi saya lihat di sebelah sana itu memang tak nak terima hakikat bahawa dokumen itu, perkataan-perkataan itu jelas. Tidak menyekat kita. Tidak memberikan kedaulatan kepada sesiapa. Kita kerajaan yang prihatin. Kita nak kebaikan untuk negara kita. Let me tell you this. Perbincangan yang diadakan dalam kabinet ini dengan cukup jelas dan terperinci. Kita lihat semua aspek. Jadi kalau ada lagi apa persoalan, saya sudi untuk jumpa. Kita bincang, tanya, tak ada masalah. Tapi dalam dewan ini, sila baca baik-baik dan berikan penjelasan yang selari dengan perkataan yang digunakan di dalam dokumen tersebut. Puan Putra, terima kasih.